Assalamualaikum Rul. Apa progres konten raya tahun ni? Buatlah kelainan sikit. Nama aku Nazrul. Tiap kali raya nak dekat, aku mesti kena fikir konten raya apa nak kena buat ni. Pening juga lah kalau macam ni. Ini ada program kacau bulan-buk. Best juga sekali-sekala tuan padang tolong-menolong. Dapat sikit rasa vibe nak puasa tu. Weh, nak aku tolong? Malam setiap kacau bulan-buk ada semangat kebersamaan. Bukan sekadar memasak, tapi sambil bergurau, berkongsi cerita dan mengeratkan hubungan. Inilah indahnya Ramadan. Misi 2, Takbir Raya. Tahun ni first time kita orang rakam takbir raya. Bolehlah post malam raya nanti. Setiap kali tiba raya, satu perkara yang wajib, photoshoot raya. Ada yang tersenyum ceria, ada yang tak reti duduk diam-diam. Tapi itulah yang buat kenangan jadi bermakna. Raya bukan hanya tentang menerima, tapi juga memberi. Dengan keikhlasan dan ketulusan, menyinari hati mereka yang memerlukan. Majlis iftar mestilah meriah kan? Ada makan-makan, eratkan silaturahim orang kata. Konten raya tahun ni menerapkan makna sebenar Syawal dengan kesabaran dalam setiap cabaran, kesederhanaan dalam setiap kegembiraan, tolak ansur dalam setiap perbezaan dan tolong-menolong dalam setiap kesempatan. Kami dari Nizam Mubel Cawangan Sabah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Nizam Mubel Cawangan Kuantan mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ya. Kami dari Nizam Bojonegoro ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Kami dari Nizam Mover ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jadinya empuk, lemang pula jangan biar terbakar. Ilah, jangan bertembur. Jangan gelojo.